Okey guys, kita masakkan nasi goreng hari ni. Okey, mula-mula kita masukkan telur. Kita masukkan telur, sahabat. Panaskan minyak, masukkan telur. Okey. Okay guys, kita kacau-kacau sikit telur. Kita kacau-kacau sikit telur. Kita kacau-kacau sedikit telur guys. Masukkan nasi. Masukkan nasi guys. Nasi yang telah dihancurkan. Masukkan nasi ya. Lepas tu kita letakkan, saya pakai ni guys. Saya pakai tu lah, nasi goreng Arabi. Okey guys. Masukkan perasa. Okey, nasi goreng kita dah siap. Selamat menjamu selera.